Lelaki ada satu kotak yang dipanggil kotak tak ada apa-apa. Dalam otak lelaki perempuan, dalam otak dia, cara proses otak lelaki perempuan ni dia berbeza cara dia proses. Okey, saya beritahu. Lelaki dalam otak dia ada banyak kotak. Dia ada kotak kerja, kotak bola, kotak politik, kotak keluarga, kotak duit, banyak macam kotak. Lelaki. Okey, so itu lelaki, banyak kotak. Dan ibu tahu tak, sebenarnya lelaki dia ada satu kotak yang perempuan tak tahu. Sebab tu saya cakap, ini saya cerita sini, habis sini. Jangan bagi tu kat suami. Lelaki sebab tu dia berkotak-kotak. Tapi ada satu kotak yang ibu tak tahu. Tak apa, biar saya bagi tahu. Walaupun lelaki takut untuk bagi tahu. Tak apalah, saya bagi tahu jelah. Pada lelaki-lelaki, saya minta maaf. Lelaki ada satu kotak yang dipanggil kotak tak ada apa-apa. Dalam tu tak ada apa-apa. Sebab tu lelaki, ibu mesti tak percaya, lelaki dia boleh duduk tak fikir apa-apa. Kalau balik tengok laki kita, suami kita, anak laki kita, tengok dia termenung je kan, kita pun datang, abang termenung kenapa ni? Tak ada apa-apa. Abang jangan tipu saya, mesti ada apa-apa. Cuba cerita. Ibu-ibu, dia memang tak ada apa-apa. Kadang-kadang tengok laki tengok bola kan, orang lain bersorak, dia tak bersorak, ada dalam kotak tak ada apa-apa lah tu. Kenapa ada kotak tak ada apa-apa? Dia memang lelaki ni, dia boleh off sekejap fikir. Kerana mungkinlah salah satu sebabnya kerehatan buat seorang lelaki, mungkinlah, saya pun tak tahulah, saya pun tak tahu jawapannya apa. Tapi lelaki memang boleh duduk tak fikir apa-apa. Tetapi kalau wanita, otak dia tak ada kotak. Sebab tu dia boleh pergi mana saja yang dia nak. Sebab perempuan dia tak ada kotak. Bila tak ada kotak, sebab tu dia boleh multitasking. Dia boleh buat ni, dia boleh buat tu, dia boleh buat ni dalam satu masa. Apa jadi? Bila terlalu banyak multitasking, dia akan mula overthinking. Jadi logik tak kenapa perempuan overthinking?